Waalaikumsalam. Buffet RM8 ke? Betul, satu pinggan RM8. Apa pun boleh makan. Pastikan jangan membazir, itu je. Kalau menu habis, kita akan sentiasa top up, insyaAllah sampai pukul 6 petang. Bubur tu kalau makan RM3.50, pulut mangga RM7. Akak dah berniaga dalam 17 tahun macam tu lah. Mula-mula buka RM5, lepas tu barang naik sikit-sikit lah, sikit-sikit. Sampailah sekarang RM8. Sebab akak pun asal daripada orang susah. Jadi kita fikir macam mana contohlah. Setengah orang dia rasa nak makan ayam, nak makan ikan. Jadi kita boleh rasa benda tu, kita kongsi rezeki. Kalau nak rasa buffet akak, boleh datang dekat Sungai Buloh, Bukit Rahman Putra. Buka pukul 10.30 hingga pukul 6 petang. Setiap Isnin kita tutup.